binti Muhammad Fakri dengan mas kawinnya 100,000 tunai. Sekali lah tak? Sekali kan letak tepi tu. Kan? Dah sebab ni tak nikah tu boleh bagi dulang juga. Itu siapa ni? ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Dalam masalah sama-sama kita merupakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini kita semua sama-sama dikumpulkan di dalam majlis ijab dan qabul. Ketika saya bersedia untuk ayat kita akan nasihat. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita teruskan, marilah sama-sama kita memperbaharui lafaz syahadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Azzawijuka ala ma amara Allah bihi min imsakin bima'rufin aw tasrifin bi ihsan. Wahai Muhammad Amir Firdaus bin Muhammad Sohdi, Ya saya. aku nikahkan akad kau dengan anakku Nur Hasya binti Muhammad Fakri dengan mas kawinnya 100,000 tunai. Aku terima nikahnya Nur Hasya binti Muhammad Fakri dengan mas kawinnya 100,000 tunai. Alhamdulillah, lafaz secara qabul sebentar tadi masih menggunakan dengan segala lafaz. Mari sama-sama kita menandatangani mendoakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Tuhan kita bila sebentar tadi dicucui dan dipanggil rahmat dan kasih sayang. Al-Fatihah. Tepi dah bunyi. Aku dah bunyi. Satu. Okey, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tidak tengok mana. Tengok.
Okay, awak tunjuk ini. Ada pengantin lelaki dia, Ma dan Apa. Tapi kita bentuk terus ke belakang. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Okay, freestyle satu. Satu, dua, tiga. Krishna freestyle. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Okay, satu, dua, tiga. Satu, dua. Okay. Kita dengan satu. Oh, pita. Okey, peluk sikit mak ayah.